Hari ini kita nak pergi sign. Kita nak pergi sign sebab pencarian motor sudah berakhir. Dan aku sudah booking satu motor. Hari ni kita bawa helmet sebab hari ni kita orang nak, sebab hari tu dia tak sempat test, seorang je yang test. Jadi dia pun nak test juga. Kita orang punya baby baru. Tapi belum boleh kali lagi kan hari ni. Sebab kita orang tak beli nombor plate lagi. Nak beli plate yang fancy-fancy tak cukup duit. Bajet besar. So kita mungkin akan beli running number je lah kot, dalam 300 ke tak silap. Yang tu je lah cheaper option. Tapi still excited lah sebab kita hari ni nak pergi sign. Selepas berbulan-bulan mencari-cari cari-cari apa kan, inilah mencari motor lah. Kan kita dah banyak option yang kita tengok. Senyum sampai ke telinga tu. Kata nak sign agreement je. Macam mana kita tiba-tiba terus nak collect motor. So, tujuan asal kita orang datang ke sini sebenarnya adalah untuk sign je kan. Tiba-tiba sihat. Tu aku awak demam. Itu tiba-tiba sihat. Biasa guys, biasa. So sekarang ni kita nak pergi lunch dulu. Tadi aku pun dah tengok aku punya free gift. So aku minta barang yang best lah. And sihat pagi ni je, lagi malam si melepek. Kan, sama lah, saya pun melepek lah. So kita orang dapat free gift yang menarik. Sangat menarik, untuk aku menarik gila lah. Kau-kau awak dia bagi. Jom makan dulu. Awak ni, are you ready? Yes. Ready. We are ready. We are so ready to collect our bike. Cepat mutih. Kita pergi ambil motor baru aku. Yes. Memperkenalkan motor baru aku, Versys 1100 Standard. Kali pertama aku try motor ni masa event test ride. Masa tu aku betul-betul jatuh hati dengan motor ni. Sebab satu, dia punya saiz yang besar juga. And then dia punya seat tu comfort tau. Sesuai untuk aku bawa wife. Satu lagi of course lah, harga dia yang aku rasa masih masuk akal. Aku beli dengan salesman yang nama Ivan dekat Serdang Motosikal ni. Dia sangat membantu dan tak menekan-nekan. Itu yang paling penting. And dia bagi aku ni, yes, GV Maxia 5. Aku memang minta dekat dia sebab aku sangat-sangatlah terracun dengan influencer YouTube seperti Bob YP dan juga Besi Keluli yang menggunakan box yang sama. Sebab pada aku box ni memang handsome dan juga praktikal. Tengok lah tu. Bye ayah. Morning riders. Style tu awak. Gimana first time jauh-jauh macam first time naik jauh. Jauh tau. Sini. First time. Hentak. Nasib baik bukan arai. Nasib baik bukan arai ke, nasib baik bukan Shoei ke. Dihantar helmet kita. Good morning, kita hari ni nak pergi ke Pulau Pinang. So, biasa janji apa, nasib baik tak ada janji dengan siapa-siapa kan. Nasib baik kita duduk orang ni. Kat bawah tu. Kalau tidak mesti kena lipat dia. Mesti kena mati janji orang. Uncle, brother. Uncle, brother. Aku memang excited untuk trip kali ni. Tapi dalam masa yang sama, aku pun nervous juga. Sebab ini kali pertama aku bawa motor yang 1000cc
jauh. Selalunya kalau aku bawa motor yang cc besar ni, dekat-dekat ataupun try kawan punya je. Sepanjang perjalanan, wife memang langsung tak ada komplain sakit buntut ke, sebab seat dia memang selesa. Cuma akulah yang sebab macam terkial-kial sikit kan, first time handle motor ni dan masih lagi memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan jentera ini. Kita sekarang dah sampai dekat Jambatan Pulau Pinang. Yes, kesayangan baru. Dan anak kesayangan lama kat rumah lagi. Saya sayang lagi. So jom lah, pergi makan. Jom lapar. Kita orang meneruskan perjalanan untuk mencari makan. Dan untuk trip kali ni, kita orang lalu jambatan pertama. Sebenarnya aku tak ada banyak sangat rakam POV bawa motor lah, sebab aku belum ada lagi action cam. Jadi apa yang ada kita orang sumbat je lah So far aku rasa daripada KL ke Pening dengan motor ni memang selesa. Lagi-lagi kalau jalan tak jam lah. Dia agak mencabar kalau jalan tu start banyak kereta. Masa tu kau nak mencilok agak payah sikit sebabkan dia punya saiz dan juga dia punya berat. Untuk destinasi makan kita kali ni, aku nak makan nasi dalca. Kali ni aku tak nak makan nasi kandar sebab aku dah terracun dengan video abang aku sendiri. Dia pergi makan dekat nasi dalca Rahim. Kalau korang suka nasi yang kuah dia pekat-pekat, aku rasa maybe nasi kandar lah. Sebab nasi dalca ni kalau korang tengok kan, dia punya kuah tu macam light-light je. Macam aku ambil lauk ayam, wife pula ambil lauk kambing. Tapi memang marvelous, sedap. Lepas dah berkena nasi dalca tadi, mata pun kuyu-kuyu lah bos. Sekarang kita teruskan mencari hotel kita orang, iaitu Hotel M Social. Itu dia nama hotel kita orang. Hotel ni tak silap aku dia baru je refurbish. So dalam dia memang cantik. And dari segi harga pula dia tidak terlampau mahal dan juga tidaklah terlampau murah. Dah sampai. Dah sampai. Kat mana kita? Dekat M Social. M Social. Ni tempat parking dia. Di dalam tadi traffic light dia macam kayu. Cik gaduh. Kalau panas melekit dia. Panas melekit. Lepas tu dia punya traffic light dia tak cik gaduh pula. Memang cik gaduh gila traffic light dia. Ada ke dia ajak kita keluar naik Grab? Memang tak lah naik Grab. Dia naik Grab ke lagi? Alah, nak naik motor. Tadi datang motor tadi cakap okey, kita Tak tadi lah. video cakap lagi dah. Nak naik motor lah. Tadi masalah suara awak kan dia masuk pun. Sebab saya pakai mic. Okey. Okey, kita orang dah sampai dekat Hotel Social Life. Social M Social dekat Pening. Sumpah penat siap. Memang penat. Aku dah tak ada bila jam tadi merasa macam nak hitam sebab panas dan traffic light dia lama gila siul. Kau tahu tak traffic light dia lama gila? Lama, na'uzubillah, lama. Apa? Wih, koyak weh. Okey, lepas dah rehat, dah baring-baring apa semua, dah bersihkan diri, kita orang nak cari satu kafe yang sekali lagi abang aku juga upload dalam dia punya TikTok. Aku nampak macam menarik betul. So kita orang malas nak bawa motor,
sebab aku rasa macam penat sikit lah. Jadi aku pun ambil Grab untuk ke sana. Nampak ke? Kena tipu dengan Grab. Bukanlah kena tipu. Sebenarnya kita yang tak tahu location. Lepas tu kita pun tak main bantai kan. Main turun je. Main turun je. Kita pun tak tanya kat mana tu. The table. What the fuck? Kereta. Apa dah? Tapi okey ke? Boleh jalan kan? Ha, boleh tengok. Wow. Yo. Ting. Ha? Lalu tu. Sana, belakang sana. Oh, dia bagi untuk yang Apa? tu. Check. Apa tu? Hey, cut down on salt. Hair thinning dah. Dia aku tahu saya, rambut tak ada. Ouch ke? Ha? Out. Out sikit lah. Hair thinning, kita pakai topi apa dah hal. Tah. Kan, sabar sekejap. Nanti saya ada duit lebih sikit, saya pakai hair Tanam tupi je tu. Takkan hair tupi Oh, tu. hair tupi. Yang tampal Tak dia. payah naik motor. Tak ada hal. Buka helmet. Lepas tu dah sampai. Tampal je lah balik. Macam tu Ha. Oh, ingat senang ke nak tahu tampalan buang, tampal buang? Senang. Ha? Senang, kita cakap je senang. Jalan punya jalan. Kita orang pun dah sampai dekat kafe yang kita orang cari tu. Ngam-ngam kafe tu betul-betul sebelah dengan apa ni, tepi pantai lah. And then kita orang dapat enjoy sunset view. Memang marvelous. Okay, lepas ni jom aku tunjuk korang makanan dekat kafe tu. Paling champion ke tempat ni adalah dia punya, bagi aku, americano dia memang sedap gila. Memang terbaik. And then portion dia pun besar. Aku ambil chicken chop, wife ambil nasi goreng. Lepas perut dah senak, kita orang pun kenalah berjalan-jalan nak kurangkan sikit lemak dalam perut. Cakap Jepun oi. Ha. Ya, ada event lah. Hai, arigato. Nama event tu Penang Yosakoi. Ha, cakap Jepun oi. Hai. Apa tu? Alamak. Gelapnya. Sebenarnya kita kan dah lama tak jalan macam ni. Macam menarik tak? Kita tengok. Ada event Jepun. Walaupun tadi kita kena terkono dengan Grab tadi. Sebenarnya kita terkono dengan Grab tadi. Sepatutnya kita diberhentikan di restoran tu. Tapi Grab pun dia tak Lah, dia suruh kita jalan. Tadi kan awak cakap, okay kak, kita jalan. Dia dengar apa yang awak cakap. Dia bagi apa yang awak nak tu. Nak merealisasikan impian kita nak jalan. Oh, 15 minutes, okay? So, kita pun dah lama tak jalan-jalan kan. Tu lah. Kat KL tak nak jalan kan? Rumah memang tak nak jalan. Malas ke? Betul. So kita orang ambil Grab to mana tadi? The Table Penang. Rahsia. Nama kedai tadi tu rahsia. Rahsia. Semua kedai yang kita pergi semua rahsia. Okay. Semua saya akan macam blur dekat tu. Okay. Macam kalau orang tengok pun tu bukan nama sebenar. Tu semua yang fantasi dia orang je. Faham? Macam lah diorang tak boleh ambil video, snip, lepas tu tanya kat Besti, ni kat mana? Betul lah, sekarang canggih. Dan so, tempat. kena rajin sikit lah kalau betul. Tengok video kita orang. Tapi lawa kan cerita tu. Lighting. Malas lah. Saya rasa kita dah cukup bakar banyak kalori dah malam ni. Tapi kita dah berapa makan, so kita boleh jalan lagi kot. Dalam 5 langkah lagi. Maybe dalam kita jalan dalam maximum of 10. Sampai depan tu. So kita ambil Grab. Yes. Cari tempat yang senang Grab nak cari kita. Okay. Okay. Jom, let's go.
Sambil menunggu Grab datang, kebetulan ada pula fireworks. Alamak, macam menyambut kita orang pula datang kat sini. Tapi memang overall memang best lah malam ni. Macam-macam kita boleh tengok. Last kali tempat kita orang pergi adalah Taman Tun Sardun untuk pekena Char Kway Teow. Depan ni dah tak ada dah video, habis dah. So sampai jumpa lagi. Bye bye. Nampak aku pun dah balik ni. Ni on the way balik ni. Dah penat, dah rabak. Okay guys, bye bye.